Okey, sekarang Syifa pejam mata. Okey, tengok skrin dalam otak Syifa. Dah susun elok tak? 6 kali 2. Okey, susun. Mana? Kali 2, kali 6 kali 2, 12, 7 kali 2, 14, 8 kali 2, 16, 9 kali 2, 18. Dah sunat kat bawah. Okey, lepas tu Umi nak tanya. Berdasarkan apa yang Syifa nampak tu, 12 bahagi 2? 6. 12 bahagi 6? 2. Okey, bagus. 7 kali 2 sama dengan? 14. Bagus. 7 kali 2, 14. Okey, sekarang terbalikkan. 14 bahagi 2? 7. 14 bahagi 7? 2. Okey, sekarang Syifa dah tulis 8 kali 2, 16. 16 bahagi 2? 16. Okey, sekarang 16 bahagi 2? 8. Lepas tu Umi tukar sikit. 16 bahagi 8? 2. Good. Okey. Last sekali. Bawah sekali. Syifa nampak tak nombor 9 kali 2, 18? Okey, nampak kan? Besar kan? Besar. Okey. Okey, baik. Nah, sekarang Umi terbalikan. 18 bahagi 2? 9. Okey. Kemudian Umi tukar sikit. 18 bahagi 9? 2. Okey, alhamdulillah. Buat teknik. Tengok dalam Hati. Otak. otak. Ada skrin besar dalam otak. Okey, macam tu nanti kita hafal Quran pun macam tu juga.